Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, kebenaran terbukti. Dulu yang mungkin Islam ini ditunjuk sebagai musuh, sebagai jahat, sebagai pengganas dan sebagainya. Hari ini kita saksikan perkara yang berlaku berlainan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa, lagi Maha Bijaksana. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dengan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakinlah segala-gala yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan melindungi kebenaran. Maka kita kekal berada dalam kebenaran dan kita akan selamat. Pastinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang zalim terus-menerus menjadi zalim selama-lamanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tetapkan iman kita, jangan kita pula berbolak-balik dan meninggalkan agama kita kerana nak bersama orang-orang yang lain.